Hello, salam Goga. Welcome to my channel, Cat Gaming World. Dekat sini kita bersama lagi dekat map EOL. Kita akan main. Hari ni mungkin ada roleplay sedikit mungkin. Dan seperti yang korang tengok dekat episod sebelum ni, kita dah kumpulkan kayu 10 stack oak wood dan buku mending kita dah ada 6. Itu aku yang buat. Nanti aku hantar kat video shop. Betul-betul ada, okay? Mungkin aku akan hantar kat video shop, okay? Kita akan mulakan videonya. Sorry ya guys, tadi dia iklan sekejap ni. Aku paper ni bekas aku nak guna untuk beli ni. Kejap mana aku punya paper. Alah dah habis ni diamond aku masih ada. Ni korang nak tahu macam mana aku dapat dari villager. Ni guys. Villager ni aku buat first try tau. First try aku dah bukan villager ni. Dapat mending. Ni mending. Tu sepatutnya 32 sebab ni aku sembuhkan dari tu. Aku sembuhkan dari zombie. Aku perlukan tu. Kita telik je lah ya. Sampai dapat kasut. Sebab dia ada kasut kat situ. Kita ambil air. Tapi jangan guna lagi. Kita ambil ni dulu bang. Let's go. Ni kat sini patutnya. Dia punya tempat villager tu. Lepas tu aku nak buat tempat dia. Okay, kita ni iron. Ni kapak aku ni tak baik lagi ke sebab semalam tu aku buat tengah malam. Sekejap kita cuba belanja kawan dia dulu. Kawan dia mana? Oh ni. Oh seluar. Boleh ni boleh. Helmet dah boleh. Kita boleh buat full set sekarang ni. Okey, sudah cukup. Kita ni dulu. Okey, emerald aku tak cukup. Kita kena beli buku. Tunjukkan ni. Oh, sama je rupanya. Squid. Kertas kita ada sikit je. Kejap. Sugarcane aku. Kertas kita menipis guys. Sugarcane aku tinggal sikit. Bukannya apa aku trik mana tu je. Ni dua armor ni aku trik. Aku malas nak beli armor yang sama. Sumpah demi apa tak ada. Pasti sekarang ni kita betul-betul perlukan sugarcane dalam guna semua bone meal ni. Kita jadikan bone meal. Mungkin kita akan buat farm, betul-betul farm. Aku tak nak besar ni. Oh ya, malam tadi korang tengok kan kat video aku yang baru. Raya ni ya. Ada video aku buat. Aku cari kayu untuk tu. Sumpah hari tu aku lupa kita kena cari 5 stack je. Rupanya aku ingat aku kena cari 10, rupanya 5 je. Ya Allah. Aku terus fikir bagi mama atau keadaan je lah. Lepas tu kita kena cari lagi 5 untuk keadaan. Itu yang tu mungkin aku bagi mama. Aduh, aku baru ingat ya guys. Aku baru tahu ya guys. Ini boleh
Kita boleh. Tak silap aku si Z tu kat sana. Dia kat sana. Because dia ada iklan. Nah, ni cukup tak eh? Aku. Ni yang pasal sekarang ni aku nak fokuskan dekat trade dia. Aku tak nak berfokus pada benda lain. Ni kalau masuk pelik kan kenapa aku ni ha? Nanti aku dah fikir bagi depan nanti aku lubangkan je lah terus. Dah malam. Tak dah malam kot. Dah malam ke? Tak mungkin lah kan. Okay, dah cukup untuk beli armor. Oh, aku dah beli. Kawan kau tu je lah. Ni lah ni lah yang jual tu. Aduh, saya nak beli Aku nak beli helmet. Tapi apa salahnya kalau kita beli tu dulu. Sumpah demi apa jadi lagi mahal, jadi 6. Hai ya Allah, ya Allah. Sebenarnya aku dah boleh beli buku mending tapi aku malah. Penat. Aduh, Ailan. Kenapa lah kau suka sangat dengan Ailan tu? Kau selalu suka Emerald. Mana Ailan aku? Mana Ailan aku? Semoga Z cepat datanglah, aku nak tidur. Oh, ni dia. Dia kena bagi diorang pekerjaan baru lah. Supaya lagi 3 ni tak dulu pekerjaan tak kosong. Tak apalah, ini fungsi dia. Untuk aku dah pakai emerald. Maaf ya Pak, saya nak trade in je. Saya dapat emerald. Anda dapat untuk. Okey. Maki sikit lah kita punya ni. Nah, aku dah boleh beli. Protection 1. Cukup ni aku punya ni. Cukup untuk beli dulu. Boleh lah. Okay. Sebab aku orang bekas. Aku nak beli lagi. Pak, di sana Pak. Tidur Pak. Bukan sini ada kau tidur situ pula. Ya Allah. Mana orang tu kasut ni 23. Aku ada 11. Kalau kita tak apa, kita tunggu dulu. Progress.
Lupa nak bagi. Siapa nak? Tuh. Buat Okay. Aku bangun beberapa villager. Maaf dia tadi iklan. Okay. Tak boleh kau tidur je lah. Aku nak pergi cari orang. Tidur. Kalau aku main sorang aku boleh tidur. Tapi ni kena tunggu orang lain. Tapi misalnya dia kat ni. Ni kapak aku dah tak boleh guna tau. Ni aku pakai diamond armor. Full diamond armor. Dekat sini sepatutnya. Dia kat dalam ni sepatutnya lah. Guys, kalau tengok ni Apple aku dah ada 21. Semalam aku pergi guna untuk apa tu? Untuk buat aku guna semua aku pun gold. Semua gold aku. Untuk buat golden apple. Dan aku dapat 20. Apple aku 20. Ni apa tak dapat. Rugi. Mana Oh, durability armor kita dah mula ada. Tu orang tu ke mana sumpah? Aku cari orang tu ke hulu, ke hilir, ke sana, sini, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke dalam, keluar. Tak ada pun. Dia ke mana? Oh, hai. Hai juga. Kabum. Aku malas nak lawannya, guys. Kalau ada shield, buat apa kita lawan? Ya Allah, mana orang tu? Woo! Berserak je, guys. Jangan sakitkan mata orang. Walaupun tak ada siapa yang akan sakit mata tengok ni. Tapi aku yang akan sakit. Ya Allah, orang tu ke mana? Guys. Oh ya, kau dah terima. Aku lupa nak bagi terima. Oh, ni kita ada. Dia boleh dapat totem. Kita ada. Ini sesuai untuk aku nak buat ni tu. Nah, sekarang ni daripada kita buang-buang masa tak tahu nak buat apa, kita bagi dia orang pekerjaan baru. Ada 3 kan tadi? Nah, kita bagi dia orang 2 ni. Nah. Aduh. Tak apalah.
Okay, kita gitu dulu lagi. Sorry guys, tadi ni salah ni. Aku mana guna benda ni? Aku lupa kita gunanya flint. Itu gunanya flint. Ya Allah, flint. Aku salah buat. Kita punya cari flint. Oh, sakit lah. Sakit. Dia aku nak tengok rumah tadi. Dia buat apa? Kita follow dia guys. Follow dia. Ni orang kenapa lag? Ni orang lag ke apa? Oi, dia tak nampak aku ke? Ke apa? Oh, mungkin tu. Dia nak cepat pergi tu. Dia tak sempat nak tu. Tu lah aku cover dia lah. Aku pun nak try. No. Tinggal saja kejap. Tak ada apa-apa ya guys ya. Siapa tu nak pagi, bai? Ni orang nak ke mana sebenarnya? Tak kena mati kot. Lepas aku rasa dari tengok badan dia tak ada armor ni, dah jelas-jelas dia mati ni. Hai. Macam mana boleh mati dia ni? Lah, kenapa datang ke pokok ni? Dia mati kat sini ke? So guys, kalau korang dengar suara WhatsApp, itu dekat phone aku tu lagi tengah cas saja. Cas dulu aku tak mahu. Nah guys, villager sana ni kita cari villager yang macam ni kan guys. Dia tu jual kita jual kayu, waktu batang kayu. Bukan batang kayu tu stick. Ni. Apa tu? Untuk tu. Kita boleh guna untuk jual kejap. Tu orang mana? Tak silap aku dia turun bawah ni. Zombie pula dah aku jumpa. Jangan dia zombie. Tu nasib baik. Okay. Dah cukup.
Okay. Kejap guys, ada orang call. Ya, aduh. Sorry ya guys, tadi ada orang call. Guys. Aku kita naik atas dulu. Selepas aku ikut dia ke mana sebenarnya? Tapi aku tengok tadi masa dia mati, takkan dia mati kot. Oh, tu dia dalam. Disconnect, aku tahulah. Nah, yang pasti ni kat sini aku dah siap. Ni tas kau aku dah siap lah. Dah sas KBD. Dah kayu. Tipu aku. Okay lah guys, kita balik base dulu. Aku akan pause sekarang Okay guys, sekarang kita dah balik. Sekarang kita buat dulu. Yang benda aku tahu dari inilah ya guys. Kalau kita pakai Fortune, aku tak tahu betul ke tak. Ini aku rasa dekat MCPE je dah. Kalau salah tolong. Sorry tadi kalian. Ni kalau ada salah player bukan orang player bukan MC player Java boleh betulkan sebab ini pun main grafik. MCPE yang pasti MCPE. Nah, kita buat dulu untuk kita dapatkan emerald sebanyak mungkin. Kejap ya guys. So guys, tadi ada suatu hal yang tak tahu. Okay, kita hancurkan dua kapten dulu. Siapa tu? Oh, kau. Murah sekali anda. Ya sudah. Aku perlukan emerald. Jadi apa salahnya? Tapi mahal. Permasalahan dia cuma sebab mahal. Bayangkan 32 untuk berapa emerald tu? Cuba cakap. $32 untuk satu emerald je. Guys, aku tu kita ada kayu lagi. Yo, baru sekejap aku tu habis. Diri saling menguatkan hati ini. Kita bersatu memperjuangkan kisah yang baru. Selama kita percaya, kan kita pasti bisa. Guys, aku tertakil lagu tu. Hidup. Nah, ini dah berapa banyak dah ni. Ya Allah, ya Allah. Okay, kita mana viager tu? Oh ni. Oh ini. Sudah habis bang. Bang, aku dah habis. Rasanya tadi ada satu aku tak tu. Okey, aku dah cukup.
Yippee, aku dapat full diamond armor. Yippee, aku dapat full diamond armor. Yippee. Ni siapa nak kerja yang pakai ni? Cuba jawab. Agaknya siapa ya? Kau juga. Baguslah. Bagus. Kenapa mesti kawal? Ya Allah. Habislah kawal aku. Kalau aku dah lama-lama habis juga. Okay. Untuk apa aku dah ada diamond pickaxe? Ya Allah. Aku dah habiskan banyak iron, bang. Kecewa, bang. Pak villager. Villager. Anda ingin menipu saya kah? Ya Allah. Dah habis guys duit aku. Habis. Dah kita mining je lah dulu. Oh tu dia dah join. Ni aku nak cantumkan dulu ni. Atau tak itu. Tak yalah. Aku nak pedang. Yippee. Kejap ya guys, aku nak pause sekejap. Okay, maaf ya guys, tadi ada masalah sedikit. Siapa nak pekerjaan baru? Aku perlukan banyak kayu, sumpah. Tapi kayu aku tak cukup. Aku dah tu. Ya Allah. Aku kena cari dulu. Sekejap, dalam ni sila aku sepatutnya ada kayu tu. Ya guys, ada azan. Okay. Tak cukup lah guys. Aku perlu banyak emerald. Kenapa? Please lah. Okay guys, kita tu lebih bagus aku punya ni. Ya Allah. Lebih bagus. Jangan aku perlukan pekerja baru. Semoga korang budak-budak kepala botak ni cepat tumbuh lah ya. Dah aku nak sekarang lagi cari Lizard. CZ.
Tapi sebelum tu kita tengok ni dulu. Aku nak disenchant semua ni. Kecuali yang ni. Nanti aku nak dia je. Kena aku boleh tambah terus teleportation. Semoga dia cepat balik. Aku nak jumpa dengan dia je. Okay. Ada azan ya guys. Azan. Hai. Silap aku pokok kayu lagi sana. Dia ke mana? Nah, tengok ni guys. Ini semua kekayaan harta aku. 6 buku mending. Ini semua buku mending lah guys. Aku beli malam tadi. Aku penat sumpah. Ini aku nak cantumkan dulu dekat aku punya pickaxe. Oh, 3 je. Boleh lah. Mamma mia. Dan sekarang aku boleh mainin dengan sepuas hati. Oh, lambat. Woi. Oi. Apa. Kau. Oh, lagu ni diamond kau eh? Untuk tebang kayu yang ada cepat. Kau dah ada berapa stak kayu? Dah cukup 5. Bakal lebih. Aku 6. Kau nak tengok satu benda tak? Bapak tak nak. Ni, tengok ni. Mandi. Mana? Tengok rumah dia. Oi. Dia besar. Suara kau kenapa? Tak apa, biarlah dah mati jadi. Ini aku nak dihilak. Aku nak ni dulu. Disenchant. Okay guys, yang pasal sekarang ni kita dah dapat full diamond armor. Pak villager, please lah dia yang membesar Pak villager. Aku pula satu orang tu pergi pekerja ni. Please, aku nak. Tanah. Tak pula aku tak payah aku. Tanah. Sure boleh ni. Sure boleh. Sudah saya dah di iklan. Murah. Tapi boleh best dimainkan. Tadi aku nak buat apa sebenarnya? Sorry pak. Janganlah pak. Pak sorry ya pak. Maaf. Jangan maafkan. Pak maafkan saya pak. Pak please pak. Please pula. Ni pak saya beli anda punya tu. Beli je muka jahanam. Mampu. Dah malam. Wah, kita pukul dalam ni lama betul. Aku tidur. Kau tidur kenapa? Oh, lewat dah. Tidur awal lah maniknya. Diorang tak makan malam lagi. Dah, aku dah bagi diorang makan. Oi! Bila besar tu, aku asyik mati saja.
Kesian. Oh, Zat, sini. Bila bersatu, aku asyik mati saja. Dan mati. Oh, dia. Ni Mati sahaja. ni Noah ni kenapa tak tidur? Oi. Apa? Naik tangga. Bunuh tu dulu. Biasa nak umur kau, woi. Itu. Macam mana dia makan? Ini betul-betul aku kecewa dengan dia ni. Oh, apple. Aku nak ke apple tu, guys. Aku nak apple. Asyik mati sahaja. Tu. Itu apple gue, guys. Tu kau punya. Kesian. Aku tak percaya betul dengan kau. Ini kayu kau. Macam mana kau? Full 3 armor diamond lah boleh mati dengan zombie. Hai, kesian. Nah, ni guys. Sini guys. Aku nak bagi dia orang makan. Bila aku nak ajak dia tidur dulu. Tidur dulu ya guys. Aku nak tunggu Eva jauh. Okay, sekarang ini untuk korang. Ini siapa nak. Ni. Tu. Siapa nak? Buku tu lagi dapat. Okay. Korang. Budak-budak. Nak tahu satu cerita tak? Memperceritakan sebuah budak yang telah dibunuh dengan kejam. Tetapi tidak dibunuh dengan kejam. Tapi dibunuh dengan rasa. Kesian dia guys. Tadi aku tengok kena notification ada dia mati ya guys. Kesian dia waktu dia. Woi. Oi. Apa botak? Kau mati ya tadi? Tak boleh tanya. Kesian sedih hidup. Tadi kau macam mana boleh mati? Dalam tu Mula-mula aku jatuh. Jatuh macam mana? Jatuh kat mana? Aku jatuh kat sini. Kau jatuh dalam tu. Lepas tu nyawa ikan. Tiga nyawa atau 2 nyawa. Lepas tu dia tengok belakang atau depan atau belakang. Ada macam ni. Ya Allah, kesian sedih hidup. Mati lagi. Kesian sedih hidup orang ni. Sedih hidup. Kesian. Ni aku letak air. Oh, tak boleh terjun. Kesian.
Sedih hidup. Kesian budak tu kat bawah. Sedih hidup. Tu air tu. Mana topi kau? Hah? Kasut kau mana? Nanti aku pakai. Mati je kesian. Ya Allah, kesian. Kesian penuh, kesian. Lebih baik tutup air dulu. Oi! Barang-barang aku hanyut. Hanyut. Nah, nanti kau minta sendiri kat Amin ya. Aku tak kisah. Kau tahu tak? Nanti buntung kau dapat Mandy. Ni. Buntung kau nanti dapat Mandy. Kenapa? Dah panah aku jatuh. Ni. Nak turun ke? Nak turun eh? Yang penting Mau kau ada kan? Kesian sedih hidup. tiket silang lah. Jom nak turun ke? Ambil aku punya pikas kau fikir apa? Diamond okey jom turun. Kau ganti je lah. Tak ada. Tak apa. Ada villager. Ada enchant pula. Sedih je. Tapi tak ambil je lah. Jom ambil. Kejap. Gelap pun kat bawah. Turun je lah. Aku ada torch. Nasib baik. Aku cepat tahu. Mana tak ada pun. Kayu aku ada kat bawah ni. Ini dekat sini je. Jadi spawn ke? Patutnya dia ada masa 5 minit. Dan aku tak tutup aku ni atas blok sikit dulu. Ai, kesian. Padahal aku yang paling kuat. Ibu. Padahal aku adalah MC. What this? MC ni. Bobo fikir dia MC. Dia orang yang atas. Dan serang dekat ni. Siapa lah kau fikir aku nak tengok sekitar. Mana tahu ada barang-barang kau aku boleh ambil. Mana? Itu bukan barang, itu otak. Cuba naik atas. Woi! Member aku. Siapa nama dia? Jamal? Luding. Wow. Kau ambil air kat atas. Aku ambil. Ya sekarang kita ikut cara sini bang. Jalan sini. Jalan sini ada jalan. Botak. Diamlah kau. Pekak. Woi, cepatlah. Lambat sangat kenapa? Yang beli betul. Inilah kisah Inilah kisah botak skibidi. Botak skibidi yang hidup mati. La 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 la. Wih, buku aku kan ni? Oh, buku kau kat aku. Buku Z. Diary aku. Kesian dia. Aku letak air tau. Letak je lah. Aku dah naik je lah. Bagi aku naik dulu. Twinkie boy. This is boy. Kena. Jangan kau mati sudah. Jangan kau mati sudah.
Oh, dah sampai. Ada nak panah aku. Sampai ke situ bodoh. Naik je lah. Kau dah tak nak aku pergi dulu. Aku ada idea. Kau kat tepi ni. Aku pergi sana dulu tau. Aku. Oi, mana tak balik Ayu? Kesian. Dugaan. Dugaan hidup ini. Okay guys, walaupun dia jauh tapi tak logik aku boleh dengar dia, tapi tak apalah kita kena. Ini kan gua main. Yalah mesti boleh dengar. Kau nak sedih hidup lagi tak? Aku dah stres. Kesian. Mana dia? Jauh. Mana bang? Mati. Saya tunggu dulu abang. Paragunya. Kau pause dah. Kau ikut. Soalnya aku selamatkan jalan dulu bang. Mana aku kat situ? Aku selamatkan jalan dulu bang dia ni. Tak bila aku. Okay guys, ni Aku disconnect. okay. Ini luar roleplay guys. Okay, kita akan tamatkan video kita hari ni. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Dan aku Fahmi, berada dalam channel EOL. Bye-bye.